Jangan buka kebun kalau korang tak tahu 5 perkara wajib ni. Yang last sekali paling penting. Jadi kita berada dekat tapak projek. Ini adalah PNC sikit lah projek ni. Kalau tuan tanah berikan izin kita bagi tahu, kita akan bagi tahu. Okay, jom kita start. Yang pertama mestilah kita nak tahu kita nak tanam pokok apa. Jangan sesekali ikut trend, orang tanam durian, kita nak tanam durian. Kita kena tahu juga tempat kita ni, kita punya topografi macam mana, iklim macam mana, suhu macam mana, ikut kesesuaian kita punya kawasan. So, bila kita dah tahu nak tanam apa, yang kedua, kita kena buat drawing plan. 10 tahun akan datang, kita punya kebun ni apa. Macam ni. Ini adalah 1 ekar punya plan. Kita guna AI, ChatGPT kan ada. Suruhlah dia buat kan. Jadi, barulah kita tahu jalan kat mana, longkang kat mana, macam mana nak letak baja. Jadi, tak adalah berceramuk nanti bila projek dah jalan. Okey? Yang ketiga, ini perkara ramai orang abaikan juga adalah kita tak test kita punya tanah ni. Tanah kita ni jenis berpasir ke, tanah liat, tanah gambut. Korang boleh panggil Jabatan Pertanian, suruh dia cek kita punya tanah ni. Jadi kita boleh tahu pH berapa, nutrien yang ada pada tanah kita apa. Tak adalah kita rugi baja. Yang keempat adalah kita kena ingat adalah pengurusan. Pengurusan kewangan, pengurusan HR, marketing, sales. Jadi semua tu untuk permulaan kita kena buat sendiri. Macam mana kita nak cari market, macam mana kita nak jual, macam mana kita nak rekod buku kewangan. Jadi benda-benda tu sangat wajib untuk kita tahu ilmu tu. Yang kelima, perkara yang paling wajib sekali yang orang terlepas pandang buka kebun ni adalah kita kena patuh undang-undang. Kita jangan buka kebun secara haram. Jangan buka kebun atas tanah orang tanpa persetujuan dia. Lagi-lagi kita main dengan adik-beradik. Kalau kita main harta keluarga, kita kena ada black and white yang solid. Supaya kita tak nak silaturahim kita berpecah. Okey guys, betul tak? Cuba komen kat bawah. Banyak sangat dah bergaduh kat luar sana pasal harta ni. Okey guys, itu saja 5 perkara yang wajib korang sebelum korang buka kebun. Jadi share ramai-ramai. Jumpa lagi for next video. Bye. Assalamualaikum.